Korban hanya sah jika orang yang buat korban berniat korban. Jika dia sembelih tanpa niat korban, maka sembelihan itu tidak menjadi korban, hanya menjadi sembelihan biasa saja. Niat korban ni di dalam hati. Macam mana cara nak niat korban? Saya bagi yang simple. Kita niat korban, inilah korbanku. Senang. Nak kata lillahi ta'ala, boleh. Tak kata lillahi ta'ala pun tak apa. Ataupun kita tengok kau tu, ku jadikan lembu ini sebagai korban. Cukup. Itu adalah niat korban, niat dalam hati. Bila kita nak niat korban? Waktu yang terbaik berniat korban ketika sembelihan. Itu waktu yang terbaik, waktu yang afdal. Tetapi jika ada masalah, boleh mendahulukan niat daripada sembelihan. Tak ada masalah. Kita tengok lembu tu, lembu dah kita dah. Niat hati, inilah korbanku. Lepas tu lepas tumbang lembu sembelih, maka sah korban kita. Ada satu lagi korban wajib. Korban wajib ni lagi awal. Tak masuk bulan Zulhijjah pun, bila dia kata kat lembu dia, lembu ni aku nak buat korban. Itu korban wajib tu. Tapi dengan syarat kata di mulut lah. Kalau niat hati, inilah korbanku, maka tak wajib. Tapi bila dia kata di mulut, lembu ni aku nak buat korban, maka dia wajib. Bila dia kata tu, mesti dia ada niat dah. Maka itulah mendahulukan niat. Persoalan niat pula, bila kita ada niat, ni lain pada wajib lah, hak sunat. Niat sebelum sembelihan. Kalau semasa sembelihan tak timbul isu Zain Abang ni, boleh tak seseorang yang niat sebelum sembelihan, dia nak tarik balik niat tu, mana dia tak jadi buat korban. Itu maksud dia. Kata macam ni lah, esok raya haji, hari ni dia duduk depan lembu dia, ni bukan korban wajib ni. Dia niat hati, inilah korbanku. Duduk depan lembu. Dia tak kata di mulut, hati, inilah korbanku. Artinya dia dah niat. Esok ni kalau sembelih, dia tak niat lah, tak apalah. Boleh dah dia nak tarik balik. Seorang yang telah berniat nak buat korban. Jawabnya, kalau korban sunat, harus baginya tarik balik niat. Dia niat 9 Zulhijjah, inilah korbanku, tengok lembu dia. Esok 10 Zulhijjah, dia buat tak tahu. Maka tak berdosa. Tetapi, kalau korban wajib, sebab dia telah mentakyinkan atau benar buat korban, dia tak boleh tarik balik. Dia kena meneruskan ibadat korban. Yang berikutnya, berkaitan dengan niat ni, dalam keadaan-keadaan yang tertentu, kita boleh wakilkan kepada pelaksana korban untuk niat korban bagi pihak kita. Contohnya, kita duduk jauh, nak pergi di tempat korban, tak ada masalah. Tak wakil ke dia? Saya wakil kat Pak Haji untuk menyempurnakan korban saya. Lepas tu niat sekali. Kawan tu pun saya